Pernah tak anda terfikir, kenapa ada orang nampak senang je jadi kaya, tapi ramai lagi yang kerja keras seumur hidup, tapi macam tu juga? Jawapannya, mungkin bukan dekat strategi kewangan moden yang pening kepala tu, tapi sebenarnya tersembunyi dalam prinsip-prinsip lama dari salah satu kota paling kaya dalam sejarah. Okey, jom kita bongkar rahsia dari Babylon Purba ni. Ini dia soalan cepu mas yang menghantui kita semua kan? Dan percayalah, soalan yang sama ni jugalah yang bermain di fikiran orang-orang Babylon 6,000 tahun dulu. Pelik kan? Kita ni dikelilingi kekayaan, tapi kenapa ramai yang rasa dompet tu sentiasa je kosong? Nah, dalam perkongsian kali ni, kita akan cuba cari jawapannya. Cuba anda bayangkan sekejap. Babylon, sebuah kota yang, penuh dengan istana megah, taman tergantung yang hebat, tempat di mana emas tu dikatakan mengalir macam air. Tapi, di sebalik semua kemewahan tu, wujud juga kemiskinan yang teruk. Dan daripada perbezaan yang ketara inilah, lahirnya beberapa nasihat keuangan yang paling bijak pernah kita dengar. Jadi, masalah di Babylon ni bukan sekadar nombor atau statistik tau. Ia adalah kisah benar, pengalaman hidup ramai orang. Dan untuk kita faham betul-betul, jom kita kenal dengan seorang watak yang memang cerminan perjuangan ni. Inilah dia Bansi. Dia ni bukan calang-calang orang, seorang pakar dalam kerjanya, tukang yang disegani. Bayangkan, dia bangun pagi-pagi, kerja sampai lewat malam, buat kereta kuda yang paling power kat seluruh Babylon. Tapi, anehnya, lepas bertahun-tahun pulun kerja keras, habuk pun tak ada. Macam pernah dengar cerita macam ni kan? Sampailah satu tahap, Bansi ni dah fed up. Dia sedar, kerja lagi kuat, lagi lama, bukanlah jawapannya. Mesti ada sesuatu, satu rahsia yang dia tak tahu. Jadi, dia dan kawan dia buat satu keputusan yang mengubah segala-galanya. Mereka akan cari dan belajar daripada orang yang dah terbukti berjaya, iaitu Arkad. Okey, bila dia orang jumpa Arkad tak bagi pun strategi pelaburan yang complicated atau skim cepat kaya. Tak, dia mulakan dengan sesuatu yang jauh lebih asas. Satu undang-undang yang nampak mudah tapi sebenarnya sangat-sangat berkuasa. Inilah dia tapak untuk bina semua kekayaan. Cuba dengar dan hadapkan betul-betul kata-kata ni. Ia nampak simple sangat sampaikan ramai orang terlepas pandang. Isunya bukan berapa banyak gaji anda, tapi berapa banyak yang anda simpan. Inilah dia perubahan minda yang paling penting. Sebahagian daripada semua duit yang anda dapat, itu hak anda. Jadi sebahagian tu banyak mana? Arkad bagi jawapan yang jelas. Mulakan dengan sekurang-kurangnya 1/10. Maknanya, untuk setiap RM1 yang anda dapat, 10 sen tu untuk anda simpan. Sikit je kan? Jumlah yang cukup kecil sampai kita mungkin tak perasan pun, tapi cukup besar untuk mula membina tapak kekayaan kita. Konsep ni memang betul-betul mengubah cara kita fikir pasal duit. Selalunya, apa kita buat? Dapat gaji, bayar semua bil dulu, lepas tu harap-haraplah ada baki. Arkad kata, salah tu, terbalik kan? Ambil bahagian anda dulu dan duit ni bukan untuk joli tau. Duit ni ibarat benih untuk pokok harta anda nanti. Baiklah, undang-undang pertama tadi tu baru mukadimah, permulaan je. Lepas tu, Arkad kongsikan pula satu kerangka yang lebih besar. Satu set penawar yang sangat praktikal untuk ubah dompet yang kempis tu jadi dompet yang sentiasa berisi. Okey, ada 3 langkah utama. Pertama, mula penuhkan dompet. Kedua, kawal perbelanjaan. Dan ketiga, gandakan emas atau duit anda. Tiga-tiga ni, teras utama falsafah kewangan Babylon. Dan semuanya berkait rapat. Mula-mula, anda kumpul. Lepas tu, anda jaga supaya tak bocor. Dan akhir sekali, anda suruh duit yang dah dikumpul tu pula yang kerja keras untuk anda. Jom kita tengok langkah 2 dan 3 dengan lebih dalam. Ini kunci untuk kawal belanja. Hebatnya Arkad ni, dia dah faham pasal lifestyle inflation 6,000 tahun sebelum istilah tu wujud lagi. Maksudnya, makin banyak gaji kita, makin banyak pula keperluan kita kan? Jadi, jangan terkeliru antara kehendak dengan keperluan. Buat bajet, pantau belanja dan yang paling penting, pertahankan simpanan 1/10 tu, macam nyawa anda. Dan sekarang, bahagian yang paling best, gandakan duit anda. Fikirkan macam ni, setiap ringgit yang anda simpan tu, ibarat seorang pekerja emas. Anda arahkan dia bekerja dan dia akan bawa balik anak-anak, iaitu keutuman. Lepas tu, anak-anak ni pun akan bekerja dan bawa balik cucu-cucu. Nampak tak? Inilah dia keajaiban faedah kompaun, dijelaskan dengan cara yang sangat-sangat mudah difahami. Okey, sekarang dompet anda dah mula tebal sikit. Anda dah mula menyimpan, dah mula melabur. Bagus.
Tapi, sekarang datang bahagian yang kritikal, yang ramai orang terlepas pandang, iaitu macam mana nak pastikan duit tu tak lesap. Jangan ingat Arkad yang bijak ni tak pernah buat silap. Oh, dia pernah. Pelaburan pertama dia memang satu tragedi. Dia bagi semua duit simpanan dia dekat seorang pembuat batu bata untuk beli permata. Akhirnya, dia kena tipu, dapat serpihan kaca je. Daripada sini, dia belajar satu pengajaran penting. Jangan sekali-kali percaya pada orang yang bukan pakar dalam bidangnya. Jadi, bezanya jelas kan? Pelabur yang kurang bijak, dia percaya cakap tukang buat batu bata pasal permata. Tapi pelabur yang bijak, dia akan cari pakar macam pedagang permata. Senang cerita, jangan tanya tukang roti pasal bintang di langit. Dapatkan nasihat daripada orang yang betul-betul tahu apa yang dia cakapkan, yang dah ada rekod kejayaan. Jadi, apa rumusan dia? Senang je. Sebelum kejar untung, fikir dulu macam mana nak jaga modal. Itu peraturan nombor 1. Jangan hilang duit pokok. Orang Babylon faham, lebih baik dapat pulangan yang sikit tapi selamat dan konsisten daripada berjudi dengan risiko tinggi untuk kejar untung besar yang tak tentu. Sabar dan berhati-hati. Itulah pengawal harta anda yang sebenar. Okey, sekarang anda dah ada semua prinsipnya. Anda dah tahu apa nak buat. Tapi, tahu saja tak cukup kan? Ada satu lagi elemen terakhir, elemen yang membezakan antara orang yang betul-betul berjaya dengan orang yang cuma berangan-angan. Ada satu cerita pasal seorang pedagang. Dia dapat satu tawaran pelaburan tanah yang memang gila-gila untung. Tapi dia teragak-agak. Nantilah dulu katanya. Dia bertangguh dan akhirnya peluang itu hilang, lesap selama-lamanya. Kisah ni mengajar kita tentang musuh kekayaan yang paling besar, sikap suka bertangguh. Orang Babylon anggap sikap bertangguh ni bukan setakat tabiat buruk tau. Bagi mereka, ia adalah musuh dari dalam diri yang kena kita perangi habis-habisan. Fikirkan macam ni, setiap kali anda tangguh untuk ambil satu peluang yang baik, anda sebenarnya macam bagi kebenaran pada musuh ni untuk curi masa depan kewangan anda sendiri. Dan ini mantra terakhir yang paling power. Tuah ni sebenarnya bukan nasib semata-mata. Tuah adalah bila persediaan bertemu dengan peluang. Bila anda bertindak, anda letakkan diri anda di laluan tuah. Dewi Tuah kononnya akan sentiasa memihak kepada orang yang berani dan pantas bertindak. Anda nampak tak? Rahsianya sebenarnya mudah. Jalannya pun dah jelas. Prinsip ni dah bertahan 6,000 tahun sebab ia memang menjadi. Tak perlukan ijazah keuangan pun, cuma perlukan disiplin dan tindakan. Jadi, soalan sekarang bukan lagi apa nak buat, tapi bila anda nak mula. Cuba fikirkan sekejap. Lepas je dengar perkongsian ni, apa satu benda kecil yang anda boleh buat hari ini juga untuk mula penuhkan dompet anda?